Okay, ni ada saya jumpa satu lagi megalit juga Megalit Datuk Nisan tinggi. Okay nampak depan jalan ni sana nak pergi Tampin, kiri kanan nak pergi Gemencih. Ni ada lambang batu ni. Nampak ni sign dia lah, Megalit Datuk Nisan tinggi. Okay, jom kita tengok ni kawasan ni di jalannya. Pintu pagar dia belah belakang sana. Kita try tengok. Okay, ni pintu depan dia. Ada signboard ni lah, Pesona Tampin pun dah tercabut. Ada tunjuk lah apa yang menarik kat Tampin journey map Pesona Tampin. Yang tunjuk contoh Lomak Salai Lomak Salai ada semangkuk kafe gerabak stesen kereta api lama Gemas. Jom teroja Miss Milan. Inilah ada kursi semua. Ada parking kawasan sini. Ada parking sini lah. Ada lampu pintu masuk dia. Jom kita tengok. Ada juga batu dia. Tapi sini tak banyak lah macam dekat Megalit Datuk Tua. Tapi sini terang. Bentuk dia ni. Sana tak ada. Lupa ada. Nampak ni data hakis ini macam ada besi. Ni tinggi macam tiang pun ada tau. Ini mungkin data hakis ke dah roboh buat kesan tanah cuaca kan. 200 tahun lah dia dah tinggal ni je lah. Mungkin ni yang saya rasa Nisan tinggi dia kata. Yang ni semua dah flat lah, rata. Ni pun ada. Ni ada signboard dia. Tengok apa dia tulis. Megalit Datuk Nisan tinggi. Salah satu kawasan megalit yang tertinggi terletak di Kampung Repah Tampin. Yang tertinggi megalit ini dikenali sebagai Nisan tinggi. Ianya banyak terdapat di dalam kawasan tanah perguruan Islam. Megalit ini juga dikenali sebagai batu hidup dan kubur kepada nenek moyang penduduk tempatan. Ia dikatakan membesar dan bersinar apabila terkena seluhan pada waktu malam. Dikatakan membesar Ini betul besar ni. Tinggi saya rasa dalam 6-7 meter ni ada ni tinggi dah. Ni bawah kita tak tahulah tanam ni. Kita tengok yang lain pula. Ni ada kecil satu. Ni pun ada. Tanam sama ada tanam dalam atau dia dah terhakis runtuh ke. Yang satu bising sikit sini sebab sebelah jalan utama Tampin Gemas Gemencih. Yang satu tercacak sini. Dah gelap. Nampak satu. Ni pun ada macam dah rubuh ni. Warna hitam
Ini dah clear. Okey, sini ada lampu. Lampu solar. Ni ada satu. Macam rubuh kiri. Ini macam membukit sikit sini tau. Boleh tengok lah megalit. Ni water ni kecil-kecil. Yang tadi lah. Ni ada skeping macam kecil sikit Nampak tak? Dia memang paling tinggi lah. Ni daripada jalan boleh nampak siap macam ada pagar Oh, bukan pagar. Dia macam nak hold batu ni daripada runtuh. Nampak tu? Dia dah ada crack Sebab ni paling tinggi tau. Antara binaan megalit yang paling tinggi. Area Negeri Sembilan ni tak nak bagi dia runtuh. Sebab tu dia orang letak besi ni. Bawah pun ada. Ni saya rasa dah jatuh dah ni. Nampak ada crack tengah ni. Okey, tu je ada Nanti kita update lagi apa-apa. Ni yang area sini lah, nisan tinggi.